Ada tetamu yang dihantar oleh Allah. Tetamu itu namanya Ramadan. Seorang tetamu yang mulia. Sesiapa yang menyambut Ramadan dengan baik, Allah akan memuliakan orang itu. Sebab itu Allah sendiri sebut di dalam satu hadis qudsi, tiap-tiap kebaikan dan ibadat yang dilakukan oleh anak-anak Adam adalah untuk dirinya. Satu kebaikan dan ibadat yang dilakukan aku gandakan 10. Dan ibadat ini ada ibadat digandakan 20, ada ibadat digandakan 90, ada ibadat digandakan 27 kali ganda seperti mana solat fardu yang kita buat cara berjamaah. Ada ibadat Allah ganda 100, ada ibadat Allah ganda 200, ada ibadat Allah ganda 300, ada ibadat Allah ganda 500. Ada ibadat yang Allah sebut kepada Rasulullah dalam hadis qudsi ini, aku gandakan sebahagian ibadat sehingga 700 kali ganda. Melihat kepada iman dan keikhlasan seseorang itu melakukan ibadat itu kepada Allah. Kecuali puasa, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, pahala puasa Ramadan aku rahsiakan. Pahala puasa Ramadan bukan digandakan sehingga 700 kali ganda, tetapi pahala puasa Ramadan aku rahsiakan. Sesungguhnya puasa Ramadan itu untuk aku. Anak-anak Adam berpuasa untuk aku. Mereka berpuasa meninggalkan syahwat untuk aku. Mereka meninggalkan syahwat makan kerana aku. Mereka meninggalkan syahwat minum kerana aku. Mereka meninggalkan syahwat jima kerana aku. Fa innahu li. Dengan sebab itu puasa Ramadan dia untuk aku. Dan aku yang akan memberikan balasan khusus untuk anak-anak Adam yang berpuasa.